Lelaki ni tunjukkan air suci yang dah diminum oleh ribuan ekor tikus dalam sebuah kuil di India, dan dia siap dakwa yang air tersebut baik untuk kesihatan dan boleh sembuhkan penyakit. This is very holy water, and this water we are drink. Health is good, no disease, no infection, nothing. We are drink. Tempat ni namanya Kuil Karnimata. Bila korang masuk je, ada lebih kurang 25,000 ekor tikus hidup bebas atas lantai, atas dinding, dalam bekas makanan. Memang merata weh. Tapi orang-orang kat sini bukan nak halau. Sebaliknya, diorang datang untuk sembah tikus-tikus ni. Menurut kepercayaan tempatan, dewa kematian dah hidupkan balik keturunan seorang wanita suci, tapi dalam bentuk tikus. Sebab tu setiap ekor tikus dalam kuil ni diorang anggap macam ahli keluarga sendiri. Peraturan kat sini pun keras weh. Wajib jalan berkaki ayam. Apa yang akan jadi kalau korang tersilap pijak tikus tu sampai mati? Korang wajib ganti balik dengan patung tikus emas atau perak, sebab korang dikira baru je bunuh seorang manusia. Dan yang tak habis fikir tu kan, bagi diorang, makanan atau ayin yang tikus ni dah jamah tu dipanggil prasad atau makanan berkat. Diorang akan berebut nak sisa air atau makanan tersebut sebab diorang percaya yang benda tu bawa tuah. Korang rasa kalau telaga air ajaib macam ni wujud kat Malaysia, agak-agak beratur panjang tak orang kita nak pergi minum? Cuba komen.